Macam mana kita nak ada lebih masa dengan anak-anak kita? Okay? Saya tanya soalan ni lebih daripada 10 tahun lepas. Dalam keadaan masa tu saya sangat struggle lah nak cari masa yang kualiti. Bukan tak ada masa dengan family. Balik rumah hari-hari. Tapi tak kualiti. Jadi kalau nak tahu, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe, follow, komen saya dah follow. Dan kalau tengok dekat TikTok, okay, gunakan semua butang belah kanan tu, klik like, klik repost, klik komen. Baik, apa yang saya buat masa tu ialah memang uh, memang bukan senang lah untuk kita keluar daripada zon selesa, buat sesuatu benda yang baru untuk kita ada lebih masa dengan anak-anak. Okay, bukan senang lah dalam keadaan kerja yang banyak kan, tapi berbalik kepada decision lah. Saya memang apa-apa pun saya akan bagi tahu ramai orang, buat decision dulu. Buat decision, buat satu keputusan. Keputusan tu bukannya kena resign. Maksudnya untuk membina, mencipta satu pilihan yang satu masa nanti kita bukan terpaksa kerja. Tetapi kalau kita nak kerja, kita memilih untuk kerja. Dan kita ada keupayaan untuk tidak bekerja sepenuh masa. Kita ada option lain. So itu apa yang saya buat dululah. Apa yang saya buat dulu. So jadi bila benda tu, persoalan tu timbul, maka apa yang saya start buat dulu ialah saya cuba berniaga. Saya tukar daripada satu bisnes ke satu bisnes. Sebab bisnes yang kita buat mula-mula kadang bukan bisnes tu yang boleh bagi kita kaya. Capai impian yang kita nak lah. Jadi saya kena tengok objektif apa. Apa objektif? Objektif saya nak ada lebih masa dengan family. So saya kena cari something, business yang boleh bagi saya masa. Banyak bisnes tak boleh bagi masa tau. Dia kena duduk dekat kedai, dia kena jaga staff kan. Memang tak selesa. Kan, setengah orang lah. Setengah orang boleh. Dan okay, kita cerita pula tentang pilihan nak resign ke tak resign. Ada orang, dia boleh uruskan masa dia dan dia boleh bagi masa yang kualiti walaupun dia tak resign. Ada orang macam tu. Dah ramai je macam tu. Tapi saya tak macam tu. Sebab bila saya kerja, saya penat, saya tak boleh kontrol diri saya. Jadi bila saya ada komitmen lain, komitmen pada bos sangat tinggi. Sampai kan wife saya anytime nak beranak kan, saya masih lagi boleh pergi travel jauh. Masih lagi boleh travel jauh. Lepas tu ada amaran tsunami masa tu dekat Miri, amaran tsunami. Yang mungkin kena dekat Pantai Terengganu. Siapa ingat tahun 2010 macam tu lah. Tapi saya tak boleh balik. Tak boleh balik. Sebab apa? Meeting tak habis lagi. Jadi saya tak suka keadaan tu. Saya nak ada pilihan. Saya decide. So bila macam tu saya decide, saya mesti cari something. Jadi Alhamdulillah dengan kriteria bisnes yang fleksibel, saya ada banyak pelanggan. Maksudnya saya tak perlu ada isu rasuah, kabel-kabel tak perlu sebab pelanggan banyak sangat pilihan kan. Banyak sangat pelanggan yang kita boleh. Kalau tak nak ini, kita boleh cari pelanggan lain. Jadi Alhamdulillah saya berjaya dapat benda tu. Dan 2014 saya resign. Sampai hari ni lah kan, saya bebas masa dengan family saya. Hari-hari hantar anak. Hantar anak kan. Ada setengah orang rasa hantar anak ni satu beban. Tak, pada saya itu satu fulfillment yang saya rasa saya enjoy setiap hari. Jadi mungkin anda pun nak cari something yang macam ni dan tak ada idea. So boleh check dekat link bio, boleh hubungi saya, boleh check dekat link description. Mungkin kita boleh bincang-bincang sama ada benda ni sesuai ataupun tak sesuai dengan anda.